Jangan kamu melampau-lampau dalam bab bergaduh. Ada 10 benda yang tuan-tuan bila bertengkar, tuan-tuan tak boleh sebut. Kita bertengkar dengan isteri kita, 10 benda ni tuan-tuan jangan duk sebut. Pertama, jangan hina mak bapak dia. Kita bergaduh dengan isteri kita, jangan duk hina mak bapak dia. Nyesal aku terima pinangan pak hang dulu. Kita kata kat laki kita, pak dengan anak teruk serupa je, jangan duk kata tu. Mak dengan anak serupa perangai, dua-dua lanun. Jangan sesekali sebut macam itu bila kita bertengkar. Yang kedua, jangan diungkit balik. Jangan diungkit. Tu, baju hang daripada tudung sampai kaki hang tu seluar hang pakai tu siapa beli? Tak, aku beli. Jangan ungkit. Tu pantang bila bertengkar kita ungkit. Jangan duk ungkit balik. Yang hang makan selama ni siapa duk suap kat hang? Aku yang suap. Jangan duk ungkit. Yang selama ni kita kahwin, siapa yang duk masak kat abang? Saya masak tau. Jangan ungkit, habis pahala. Sabar. Nombor 3, benda yang pantang disebut bila bertengkar tu apa? Jangan sebut, inilah kita jumpa. Lepas ni aku tak mau jumpa hang dah. Lepas ni aku tak mau kat hang dah. Jangan cakap macam itu. Pantang nombor 3 tu. Nombor 4, jangan bertengkar di hadapan anak-anak. Jangan bertengkar di hadapan anak-anak kita. Dia jadi contoh. Bapak ni tarik rambut mak depan anak-anak, digoncang pula kepala mak. Sebab tu kok-kok kalau dapat suami macam tu, potong rambut bagi pendek je, senang. Yang rambut panjang macam mana Karin, duk tarik. Pegang segenggam rambut luruh tuan-tuan. Jangan bergaduh depan anak, jangan bertengkar, pantang besar. Yang kelima, pantang besar bila bertengkar, angkat tangan, angkat kaki, angkat penyapu, angkat kayu. Sebab tu jangan lebih-lebih. Bila nak marah, duduk. Bila tak boleh duduk, tidur. Tak boleh tidur, terjun dalam kolah air. Jangan bila marah, apa ada kayu, ada botol-botol, ada gelas-gelas. Jangan. Diam. Yang keenam, benda yang pantang bila kita bertengkar tu apa? Pantangnya tuan-tuan bila kita hina dia. Tadi saya kata jangan duk hina mak bapak dia. Hina dia. Tak padan hidung kembang. Tak padan dengan gemuk pendek. Tak padan kurus kering. Jangan duk hina. Tu pantang. Yang ketujuhnya tuan-tuan, apa pantang dia lagi? Pantang dia lagi meninggikan suara sampai semua orang dengar. Satu kampung dengar, satu dewan dengar. Tu pantang dia, jangan. Jangan duk sebut tengking-tengking. Duduk flat 17, jaga depan mu dengar. Jaga kata gaduh ke? Nampak? Jaga bodoh, pergi tanya lagu tu pula. Jerit sekuat-kuatnya, jantan tak guna. Nampak? Hari ni tuan-tuan, mana ada dah kita ikut pantang macam tu. Kalau kita nak bertengkar dengan suami kita, isteri kita, mulut jangan buka luar-luar. Abang luar. Cakap lembut-lembut, elok-elok. Saya tak suka dengan perangai abang. Nyampah. Yelah, abang salah. Cakap pelan-pelan. Kalau boleh cakap dalam bilik. Mulut jangan buka. Orang kata jangan pergi, apa nak pergi? Nah, sekarang lah mana-mana. Tak dengar anak, tak dengar pak mertua, tak dengar pak mertua duk tengok bola. Selangor lawan dengan Johor. Tak dengar rupa menantu dengan anak dia duk tengkar dalam bilik. Tak sedap. Bergaduh setengah jam elok. Mak keluar pakai kembar elok ke dapur. Anak tadi kata pakai baju, kembar pula mak aku ni. Ni tuan-tuan, jangan buka mulut luah-luah. Ya Allah, subhanallah. Ustaz, macam mana macam tu Ustaz? Yang ke-8, pantang yang kita kena buat, pantang buat bila kita bertengkar apa dia? Saya dah kata dah tadi, jangan hina batang tubuh dia. Kemudian saya kata jangan menjerit kuat-kuat. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama macam damak.
Damak dengan Pak Malau lama. Sudahlah Damak. Nabi pun ampunkan umatnya Damak. Tu Nabi Pak Malau. Saya bukan Nabi. Sudahlah Damak. Aku dah tua Damak. Kau tinggal sajalah di Mersing ini. Kau kahwinlah dengan anak aku Sri. Tidak Pak Malau. Kejam Pak Malau. Kejam. Ya Allah. Mulut dah sebek tu lemah. Saya tengok tuan-tuan. Kejam Pak Malau. Kejam bertempat. Ya Allah. Sudahlah Damak. Aku minta maaf kepada kau Damak. Ampunkanlah aku. Kau tinggallah di Mersing ni Damak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Sampai Pak Malau dipujuk dekat Neng Yatimah tu. Buruk. Kau ajaklah Damak tinggal di sini buruk. Janganlah kau tinggalkan Mersing ini. Nama buruk. Janganlah kau tinggalkan Malau. Kalaulah dia budak-budak, senang aku menasihatnya Malau. Tu nama dia Mak Neng, tuan-tuan. Dia dah besar panjang Malau. Sudahlah Mak, mai kita pergi balik ke Pulau Tioman, balik ke Pahang, balik ke Pahang. Jangan jadi macam itu. Ini pantang, pantangnya ke-10, jangan ada handphone. Tu pantang ke-10.